Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum antum ma'i marratan ukhra. ولهذه المرة سأركز في استراتيجيات وتقنيات في الإجابة قسم الفهم والاستيعاب في السؤال زي. Kita akan pada kali ini merungkai ataupun memfokuskan cara menjawab pada bahagian teks kefahaman soalan zai, iaitu istikhraj afkar raisiyah, iaitu keluarkan isi penting. Pertama sekali, murid-murid haruslah menentukan tema, tahdidul mihwar. Apakah tema yang ingin disampaikan dalam soalan daripada teks yang diberikan? Adakah fawaid, mahasin, ijabiyat, iaitu kebaikan. Yang kedua, keburukan, masawi, salbiyat. Cara-cara, irsyadat, nasaih, turuk, kaifiyat ataupun ilaj. Peranan, daurun, muwasafat, khasais. Kemudian kita tengok kepada menentukan isim dan fi'il yang terlibat dalam teks itu sendiri. Maksudnya kalau fi'il, tentukan fi'il yang menentukan peranan, tusa'idu. Kalau kewajipan, yati'u, haruslah taat. Dan isim yang terlibat juga boleh ditentukan. Kalau tusa'idu tadi, mungkin dalam teks dia bagi dalam bentuk isim, iaitu musa'adah ataupun yati'u ta'ah. Kemudian ingat tips yang Ustazah akan kongsikan, iaitu KKTFI. Apa itu KK? Kata kunci, T tema, FI fi'il ataupun isim. Jadi murid-murid harus mulakan setiap jawapan berbunyi begini. Min muwasafat, itu adalah tema. Okey, KK. Kemudian masuk kepada kata kunci, min muwasafat, kata kunci. Kemudian temanya al-muallim al-misali, terus kepada isim ataupun fi'il tadi, FI, iaitu tusa'idu ataupun musa'adah. Kita tengok kepada contoh teks. Istakhrij salas muwasafat at-talib al-misali minan nas as-sabiq bil jumlah indak. Ambil masa terlebih dahulu untuk membaca. Baiklah, kita tengok apakah kata kunci muwasafat. Temanya adalah talib misali. Jadi di manakah dia bercerita tentang muwasafat talib misali? Pada perenggan kedua dah bermula penceritaan berkenaan dengan muwasafat at-talib al-misali. Kemudian baru kita ambil sama ada isim maupun fi'il. Jadi isim yang pertama adalah at-tamassuk bid-din, berpegang teguh kepada agama. Kemudian ta'ah al-walidain wa birrahuma taliman la tukhallif asy-syariah. Taat selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Kemudian al-ijtihadu fid dirasah, bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Dan ada lagi yang yamla'u awqatihi, memenuhi masanya, al-qayyimah bi umuri nafi'ah, dengan perkara-perkara yang berfaedah. Ustazah dapat 4 dalam ni, tetapi soalan nak 3. Jadi ini adalah contoh jawab. Awalan, min muwasafat at-talib al-mithali ta'ah al-walidain wa birrahuma taliman la tukhallif asy-syariah. Murid-murid perlu sebut min muwasafat at-talib al-mithali. Yang kedua, thaniyan, min muwasafat at-talib al-misali al-ijtihadu fi dirasah. Salisan, min muwasafat at-talib al-mithali yamla'u awqatihi al-qaimah bi umurin nafi'ah. Dan yang paling penting, elakkan mengambil penanda wacana seperti lizalika, fa dan sebagainya, dan huraian berserta dengan contoh sekiranya tidak berkaitan dengan tajuk ataupun tema yang dikehendaki. Sekian saja perkongsian Ustazah. Ustazah doakan murid-murid mendapat kejayaan di dalam SPM 2025, insya-Allah. Assalamualaikum, ma'assalamah.